Cintamu itu hanya untukku. Akulah satu yang kau mau, ku cintamu. Jangan pernah kau berjanji untuk setia pada diriku. Akulah satu yang kau mau, ku cintamu. Okey, Assalamualaikum Sobat Maya Jam TV. Ni hari ni saya dah siapkan saya punya single terbaru. Tajuk dia Janjimu. Harap korang boleh support, share-sharekan, viral-viralkan lagu ni nanti. Inilah perjuangan saya yang terkini. Ya. Untuk Melissa Band, saya nak umumkan Melissa Band memang dah tak ada. Sekarang ni Melissa Band pun dah tak ada sebab vokalis pun dah tak ada. Naim pun dah join dengan May. Ini soal hati, soal perasaan, soal kehendak. Kita tak boleh paksa hati orang kan. Tapi saya dengan Naim, dengan Mionte, dengan Black masih berkawan. Kami berkawan baik macam adik-beradik macam dulu. Cuma Melissa Band tak dapat nak diteruskan. Jadi hari ni apa yang saya nak keutarakanlah, apa yang saya nak terangkan hari ni. Sejak kebelakangan ni terlalu banyak tanggapan yang mengatakan saya ni masih mengharap pada Naim. Ada sampai setengah pihak mengatakan saya ni masih terhegeh-hegeh pada Naim. Sebenarnya tidak, jangan buat spekulasi macam tu. Perkara ni amat memalukan saya, menjatuhkan maruah saya. Saya ada harga diri. Selama ni saya perform dengan mana-mana band pun saya tak kisah sangat vokalis nak belag mana-mana ke. Tapi Melissa Band tak ada sebab saya dah tak buat. Saya tak buat dah. Pada Wakdan, tinggalkan Melissa Band. Lepas tu Naim dengan Melissa Band. Kalau saya cari vokalis baru pun tak mustahil dia akan tinggalkan juga Melissa Band di suatu masa nanti. Antara sebab musabak dia pun, anggota-anggota lama pun tak senang dengan kewujudan Melissa Band. Kalau korang follow saya punya perjalanan, kau pun tahulah. Jadi kita pun tak nak teruskan keadaan. So sekarang saya dah tutup Melissa Band. Melissa Band dah tak ada. Kalau ada pun nanti mungkin Ajak Melissa akan bawakan lagu-lagu Melissa dengan versi Ajak Melissa lah. Dan saya sendiri akan menyanyikan lagu-lagu Melissa. Dia akan jadi macam tu, sama ada saya bergerak solo atau saya dengan band. Itulah caranya, baru saya tak ada gangguan daripada anggota-anggota lama. Jadi perkara ni korang kena faham. Jangan sesekali buat spekulasi yang mengatakan saya masih berharap pada Naim dan terhegeh-hegeh pada Naim. Sampai sekarang tak cari vokalis pengganti. Ramai yang DM saya nak jadi pengganti vokalis. Tak perlu. Melissa Band dah tak ada, dah tak wujud, dah tak ada nak cari vokalis. Biar hebat mana pun vokalis, saya memang dah tak nak wujudkan lagi Melissa Band. Lepas ni saya akan bergerak solo. Ini soal maruah saya. Baru-baru ni ada orang sampai orang komen kat Facebook kata, tak payahlah bang nak terhegeh-hegeh dengan si Naim tu. Saya jadi marah. Memang saya benda macam ni, saya soal maruah kan. Soal macam ni tak ada harga diri. Macam lah saya ni mengharap sangat Naim dah. Kenapa? Kan dia nak join dengan May, terpulang pada dia, itu hak dia kan. Ni soal kehendak dia kan. Soal saya dengan dia masih berkawan. Baru-baru ni kenduri Umar Eli pun jumpa dengan dia elok kan. Dengan Mionte semua elok. Saya pun demam ni, dah 2 minggu saya tak sembuh-sembuh demam ni. Daripada balik pada Umar Eli hari tu, demam gila. Dah, ini pun barulah saya nak kena siapkan juga lagu ni. Lagu ni dah siap mastering. Jadi korang nanti support perjalanan saya. Saya nak buat punya rockers pun dah tak ada apa nak cerita dah. Dah tak ada benda yang nak diceritakan. Tapi saya cubalah sambung punya rockers saja. Kisah-kisah saya berlakon filem rock ke apa ke kan. Kalau nak kisah perjalanan saya dulu-dulu saya dah habis dah ceritakan dah. Sebab tu saya punya channel YouTube pun sekarang ni dah sepi. Memang sekarang ni memang inilah harapan saya. Saya buat bergerak solo dan korang support lah ni lagu ni. Saya akan banyak lagu-lagu baru yang saya akan buat nanti. Untuk produk saya pula, untuk produk nasi rendang pun dah tak jalan. Produk tu memang tak boleh jual. Itu boleh jual dekat Istiro Syamat, boleh jual, boleh sale. Tapi masalah dia ejen. Kita gunakan ejen ke Istiro Syamat tu. Setiap Istiro Syamat tu gunakan ejen. Dan ejen pula ada masalah dengan kita. Payment pun tak bayar apa semua. Tak perlu saya cakap ejen mana. Jadi sangkut kat situ. Jadi produk nasi rendang pun dah stop. Office pun saya dah pindah. Lepas tu barang-barang saya dah balik ke rumah. Lepas tu produk pun dah rosak. Produk mi segera rosak. Nasi rendang habis. Saya tak rosak. Produk mi segera banyak dah rosak. Saya punya bilik pun dah macam store dah. Inilah mi segera semua. Ni kari nyonya semua berapa kotak ni. Ini saya kutip pada outlet saya kumpulkan. Memang dah tak boleh jual. Saya nak hantar balik ke pengilang. Dah reject semua. Lepas tu saya nak buat satu gerai lah kat Bentong. Buka satu gerai kat Bentong. Ni saya main kanopi aja, meja. Saya nak jual saki bite. Mungkin saya jual saki bite ke dengan ayam goreng ke apa kan.
kulit pisang ke, keropok lekor ke, saya nak cari satu tempat mungkin di daerah di dataran Bentong ke. Ini saya duduk area Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ni kawasan Cina, tak ramai orang. Jadi saya nak bawa ke Bentong nanti barang-barang saya nak start berniaga kat Bentong. Jadi dengan map saya memang dah drop gila sekarang, memang drop gila punya drop. Memang saya dah terduduk habis. Saya pun memang dah tak ada modal dah sekarang ni. Saya bukan nak meraih simpati, tidak. Saya nak ceritakan keadaan saya yang sebenar supaya korang faham. Supaya korang faham situasi saya sekarang macam mana. Saya ingat saya nak jual jaket saya kot. Ada satu brother nak beli jaket. Saya nak jual jaket saya dalam 300. Boleh saya buat modal untuk berniaga. Jaket. Saya boleh buat berniaga, start berniaga. Saya memang dah drop gila. Memang dah zero dah sekarang ni. Memang dah tak boleh nak buat apa dah. Malam ni saya nak jumpa brother kat Kajang. Saya nak jual jaket dalam 300. Boleh saya buat modal berniaga. Macam ni lah rumah saya. Lantai simen je. Sebab tu saya jarang buat video kat rumah. Rumah dalam keadaan macam ni kan. So hari ni saya dah ada software. Saya dah boleh buat record balik kat rumah. So sekarang saya dah ada software. Saya dah boleh record sini kat rumah. Saya buat pre-pro apa semua. Lepas tu selebihnya saya hantar kepada Poji. Kemudian suruh dia kompos lah, suruh dia adon music apa semua, kemudian di mixing sekali. Kalau mastering tu saya boleh buat balik kat sini. Jadi saya akan banyak rakam lagu-lagu baru saya. Lepas tu lagu-lagu Melissa saya akan cover, lagu slow, lagu fast, lagu-lagu Melissa, tapi versi ajak Melissa lah. Tapi suara tak sedap mana pun sebab saya ni bukan penyanyi. Jadi saya akan cuba menyanyi dengan sebaik mungkin dari masa ke semasa. Itulah yang sebaik-baiknya saya bergerak solo. Jadi korang terus follow. Kalau siapa nak follow saya, follow perjalanan saya. Kalau tak nak follow tu, tak payahlah nak hina-hina saya, nak apa kan. Tak payahlah macam tu. Kau just live je. Blah je pada saya punya fanpage medsos kan. Tak payah nak kata itu, kata ini. Tak perlu. Saya cuma nak main muzik, saya nak berkawan kan. Saya nak cari rezeki. Itu je. Saya dengan Mionte pun baik, dengan Black baik, dengan Ellie baik, dengan Naim pun cukup baik. Cumanya kita dah tak dapat bersama dalam Melissa Band. Sebab Naim dah ambil keputusan nak join dengan May kan. Baru-baru ni kan kita orang buat konsert kat Johor pun dengan anggota lama apa semua. Ramai yang suruh saya join dengan anggota lama. Sebenarnya dengan anggota lama pun saya dah tak ada. Cukup lah. Jadi saya nak bergerak solo, saya nak aktif. Saya dah tak nak kisahkan pasal band, pasal anggota, kumpulan apa semua. Saya nak rakamkan lagu-lagu saya baru saya yang dah terlalu banyak. Dan lagu-lagu lama Melissa saya akan record balik, bersih ajak Melissa. Saya akan rakam lagu-lagu tu. Jadi harap korang terhibur dan terus follow saya. Tapi korang kena faham lah apa yang terjadi pada keadaan saya sekarang. Saya sekarang memang tengah susah gila. Memang susah gila saya nak bergerak solo dengan tak ada modal tak apa. Jadi sekarang ni company saya pun memang dah sesak dah. Memang dah sesak. Memang dah tak boleh nak jalan. Produk pun saya nak hantar balik ke kilang. Lepas tu saya jalan lah. Nanti follow terus lah. Saya akan buat satu kedai di Bentong. Saya buat satu gerai goreng-goreng ke apa, kejual air ke apa, terus follow. Dan saya doakan korang semua semoga dimudahkan segala urusan dunia akhirat korang sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.